Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan tanya beberapa soalan. Okay. Apa pengalaman terbaik yang awak dapat daripada camp ni? Okay, waalaikumsalam. Apa pengalaman yang terbaik saya dapat daripada program yang telah dijalankan pada hari ini adalah saya dapat berkomunikasi dengan kawan-kawan baru. Saya dapat kenal kawan-kawan baru sebab camp ni dia telah pecahkan grup ikut berlainan pengawas pada satu grup, dan kita tidak akan duduk pada kelompok kawan-kawan kita sahaja. Dan itu selepas tu kita dapat bergaul dengan orang-orang lain yang kita tidak kenal, dan untuk mencipta satu kumpulan yang baik untuk meneruskan program ini. Okey. Soalan seterusnya, best dok sepanjang awak join camp ni? Bagi saya sangat-sangat best sebab saya dapat lakukan saya dilantik untuk menjadi seorang ketua kumpulan, dan saya suka dengan grup kumpulan saya yang banyak memberi kerjasama. Yes. Soalan seterusnya, apa yang awak dapat daripada motivasi sewan? Apa yang saya dapat daripada motivasi sewan sangat banyak. Salah satunya sewan bagi tahu kita untuk menjadi insan yang lebih baik, untuk menjadi pemimpin yang berwibawa. Sebagai contoh yang dia cakap tadi, dan dia bagi tahu, dia share ilmu yang dia bercakap dengan Azizul Hasni Awang, yang dia cakap untuk menjadi diri yang baik, wajah yang baik akan menunjukkan penampilan yang baik. Macam itulah. Yeah. Soalan yang keempat, apa harapan awak selepas tamat camp ni? Harapan saya harap kepada semua pengawas dapat menjadi pengawas yang baik dan dapat menjadi insan yang bertanggungjawab selepas program ini dijalankan. Yes. Okey, soalan terakhir, apa ucapan awak kepada semua kawan-kawan awak yang menyertai camp 205? Harapan saya harap kawan-kawan saya dapat menjadi lebih baik dalam melaksanakan tugas dan menjadi insan yang berjaya di dunia dan di akhirat. Dan saya sedar bahawa program ini dapat melahirkan insan yang hebat untuk masa hadapan. Yes. Okay, best dok sepanjang awak join camp ni? Best sangat-sangat sebab saya boleh berkomunikasi dengan orang yang saya tak kenal. Saya boleh bekerjasama dengan mereka dengan baik, dan diorang pun bagi kerjasama yang baik untuk saya dalam kumpulan itu. Okey. Apa harapan awak selepas tamat camp ni? Harapan saya selepas tamat camp ni, saya harap semua pengawas yang menyertai camp ni dapat mengubah cara mereka tu ke arah yang baik dan mengikuti apa yang diberitahu oleh sewan dan fasilitasi di camp ni tadi. Okey. Soalan terakhir, apa ucapan awak kepada semua kawan-kawan awak yang menyertai camp kepimpinan 205? Harapan saya semoga mereka boleh menjalankan tugas mereka sebagai pengawas dengan baik, amanah, jujur, dan menggunakan teknik-teknik yang sewan bagi semasa ceramah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan tanya awak beberapa soalan tentang sepanjang awak join camp ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pengalaman terbaik yang awak dapat daripada camp ni? Pengalaman saya dalam camp ni, ada banyak pengalaman saya dapat. Contohnya ketika ice breaking tadi, saya dapat bergaul dengan orang-orang lain yang saya tak pernah bergaul, dan saya dapat bekerjasama bersama mereka. Jadi satu kelebihan kepada saya untuk lebih bersosial dengan orang yang saya tak kenal. Okay, soalan seterusnya, best ke dok sepanjang awak join camp? Bagi saya sangat-sangat best lah, sebab saya banyak dapat pengajaran daripada fasilitator, dan saya dapat bergaul dengan orang-orang yang lain. Okey, soalan ketiga, apa harapan awak selepas tamat camp ni? Harapan saya harap saya akan jadi seorang pemimpin yang baik untuk ke depan hari dan masa akan datang, supaya saya dapat membina
masyarakat yang lebih berguna untuk masa yang akan datang. Okey, soalan terakhir. Apa ucapan awak kepada semua kawan-kawan awak yang menyertai kem kepimpinan 2005? Ucapan saya kepada rakan-rakan saya harap mereka akan maju jaya untuk masa depan mereka dan mendapat dan berjaya dunia akhirat, insya-Allah. Okey, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan tanya awak beberapa soalan tentang sepanjang awak join kem ni. Soalan pertama, apa pengalaman terbaik yang awak dapat daripada kem ni? Pengalaman terbaik saya dapat dari kem ni adalah supaya kita kekal sabar dalam menangani